Maksudnya? Try. Ni, itu hari hidup tu. Hidup Itu hari hidup. Tapi minyak tak sampai ke depan. Itu sebab pelampung juga hose. Tu kata hose daripada tangki. Ni kosong ni bang. Ada abu. Kalau aku buka ni. Buka. Minyak pun tak ada dalam tu. Minyak pun tak ada. Minyak dalam tong tapi tak naik daripada depan. Ke sumbat ni? Tak tahu ni sumbat satu hal, carburetor satu hal. Carburetor pun boleh tahan kan. Sekarang sini pun tak sampai, tak lalu. Boleh tengok sini dulu. Kalau tak keluar. Sebab kalau sampai kat kereta ni, yang beli kan dia. apa ada. Tapi aku rasa kereta ni ada bateri 2024 tau. Ada power je. Aduh. Tak aircon lah ni. Ni bengkel vakum mesti ada aircon lah. Aircon pun tak ada. Buat macam Manicus B. Ini tak aircon kau tak buat kerja. Tahu-tahu tertiarap ke kat bawah kereta. Ada bakar dapur. Bakar dapur. Itu wiring tu kau tu satu ke wiring tu? Boleh hidup, try hidup. Kat belakang tu memang dah cabut tu. Weh, saya tak mahu. Nampak? Ya, aku buka satu je. Tak tahu takut motor dia dalam banyak sangat abuk karat tu. Sebab tangki dia dalam. Tengok tu lah, pelampung dia punya tu. Tu. Kalau dia menyedut, maksudnya elok. Tak menyedut, maksudnya dalam sudah kompresor pun dah cabut dah tu. Yang tu maksudnya ada lagi lah kat bawah tu. Motor apa. Ni je kau sebut. Jauh dengan situ tu. Tu nak kena check hose antara bodi-bodi tengah. Takut dia bocor tengah. Sumbat tu. Sumbat bocor jadi. Bocor sebab hose ni dah berekah. Driver dia tak ada nak cakap senang bawa. Try hidup. Tak hidup. Tak hidup. Yang boleh kan. Wiring yang belakang tu ada nak bawa apa? Tak ada. Wiring grounding je. Grounding daripada pelampung tu pergi ke body. Ini satu unit. Kat pelampung dengan ni lah. Ini filter ni ada lagi tak? Nice. Filter. Sekali je kot. Boleh dapat ni. Lepas tu cari satu hose macam ni panjang. Keras Beli je kita workshop tu, beli untuk workshop sekali gulung. Beli segulung terus. Letak dalam office. Siapa ambil tak tulis potong jari. Potong jari man. Kita tengok ni. Rabuk. Apa? Debris. Bawa balik. Nampak? Nak buka? Buka rabuk balik. Pakai. 180 kali 2 kan aku kan. Ambil bodi. Ui. Ada magnet kalau mana-mana angkut. Ada ni troli je. Bagi tu kat belakang tu. Oh, dekat. Okay.
Macam pembunuh siri dah tengok tu. Korang nampak tak? Tak kan? Rekod dah. Mati. Rekod tak tahu lah macam mana ni. Tak boleh lah. Ha? Kau ni bodohnya. Ni apa benda? Kita ada buat bekas kan? So, tak faham. Hey Siri, can you play my Spotify? Tiba. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Halan, cinta bayang halan. Ha. Oi! Bau-bau! Tidur ah! Order. Cabut selesai. Oh ni 14 dah. Kau pakai C kan? Comel. Bismillah. Ni kau ni. Oh, dia tarik kamera depan. Tak boleh start. Itu yang dapat bagi lah dengan usia dah. Nak tukar dia. Dia dapat tukar dia dengan kita tu dia tak boleh dah. Dia tak boleh start. Ni apa benda dalam minyak. Mungkin kot. Mungkin kot. Oh ni lah putus. Lepas tu tak boleh hidup. Ada grounding wayar putus. Kena gigit. Ni satu wayar. Oh jeng. Ada grounding. Bukan. Ini grounding juga ya. Satu. Yuk. Dia buat looping sini je. Pundek nak beruk. Lepas tu. Okay.
wayar api ni. Wayar api. Wayar api. Okey, mesti tukar dulu. Itu belakang apa? Taman. Ada swimming pool? Tak ada. Tak ada saya swimming pool. Ini atas. Tanya macam nak mandi, Mat. Ya, parah ni. Kalau tuan rumah bagi aku okey je. Rumah dah dekat. Boleh ambil baju ya. Boleh ambil baju. Dia nak hutan ni. Tak boleh tu. Lepas tu rendah diri. Beza tu darjat. Beza gila. Tak ubat lah. Dah ada urusan dia je lah. Oh, itu dalam. Ni pelangkung je use. Tak ada motor ke? Tak ada. Tak ada. Oh. Ni dah tekan. Tak ada. Motor dia aku rasa pump ni kat engine tu lah. Yang tadi yang kat depan. Ni satu. Bukan yang depan. Ini pump. Ni lah dia. Pump ni ada. Tarik ke? Maksudnya? Try. Ni. motor. Itu hari hidup tu. Hidup kan? Itu hari hidup. Tapi minyak tak sampai ke depan. Tu tu sebab pelampung juga hose. Tu kata hose daripada tangki. Ni kosong ni bang. Ada habuk. Kalau aku buka ni. Buka lah. Buka lah. Sebab Minyak pun tak ada dalam tu. minyak pun tak ada. Minyak dalam tong tapi tak naik daripada depan. Ke sumbat ni? Tak tahu lah. Ni sumbat satu hal, carburetor satu hal. Carburetor pun boleh tahan kan. Sekarang sini pun tak sampai, tak lalu. Kita tengok sini dulu. Kita tak keluar. Sebab kalau sampai kat Yang ni, yang ni kan ni. apa ada. Tapi aku rasa kereta ni ada bateri 2024 tau. Ada power je. Aduh. Tak aircon lah ni. Bengkel vakum mesti ada aircon lah. Aircon pun tak. Buat macam Mini Cusby. Ini tak aircon kau tak buat kerja. Tahu-tahu tertiarap ke kat bawah kereta. Ada bakar dapur. Makan apa? Itu wiring tu kau rasa satu ke wiring tu? Boleh hidup, try hidup. Kat belakang tu memang dah cabut tu. Weh, saya tak mahu. Nampak? Ya, aku buka satu je. Tak tahu takut motor dia dalam. Banyak sangat habuk karat tu. Sebab tangki dia dalam. Tengok tu lah, lampung dia punya tu. Tu. Kalau dia menyedut, maksudnya elok. Tak menyedut, maksudnya dalam sudah kompresor pun dah cabut dah tu. Itu maksudnya ada lagi lah kat bawah tu, motor apa. Ni je tukar sebut. Jauh kan dengan sebut tu. Tu nak kena check hose antara body tengah. Takut dia bocor tengah. Sumbat tu. Sumbat bocor jadi. Bocor sebab hose ni dah berekah. Driver dia tak ada nak cakap senang bawa. Try hidup. Tak hidup. Tak hidup. Yang boleh kan. Wiring yang belakang tu ada nak bawa apa? Tak ada. Wiring grounding je. Grounding daripada pelampung tu pergi ke body. Ini satu unit. Kat pelampung dengan ni lah. Ini. Filter ni ada lagi tak? Hai? Filter. Kali ke apa? Boleh dapat ni. Lepas tu cari satu hose macam ni panjang. Keras eh?
Beli je kita workshop tu, beli untuk workshop sekali gulung. Beli segulung terus. Letak dalam fee. Siapa ambil tak tulis, potong jari. Potong jari man. Kita tengok ni. Rabuk. Wah. Dia beri. Bawa balik. Nampak? Nak buka? Buka rabuk balik. Pakai. Ini tak ada hal. Dia plastik lah bos. Plastik? Sebab nak tutup tangki. Sebab nak kan petrol. Boleh tak bagi saya dua ECU ni, satu PCM, satu ECU. Bawa balik bagi saya cek dulu. Harga changing 180. 180 kali 2 tu satu kali. Ada 10 kat dalam. Tengok panas 10. Panas 10 apa awak. Ada tak ada. Hos pun nak ni kan. Hos banyak tu. Sebab dia takut dia petik ni lah. Yang apa Nepal banyak ni. Ini kereta banyak ni. Sebab Nepal. Ini banyak. Ini tak ramai pakai. Ini kereta tak ramai. Itu kolektor saja. Ya. Enjin kecil. Dia bawa panjang. Bawa masuk hutan sedap tu. Borak. Pacai. Betul. Paha terbuka semua. Cuma ni betul. Tak payah cakap. Ikut dia. Bodoh. Belum. Aku belum. Tak perlu use. Trik dia rosak dalam. Patutlah. Boleh jadi meme tu benda tu. Kup. Boleh juga lah, dua-dua boleh juga lah. Sudah, boleh juga. Tolong. Bernas abang punya tolong bang. Macam ni ada buat. Tak apa nanti aku bawa tool. Lain. Bangsat. Silau siapa. Check up settle. Check up settle. Hari ni buat apa bang? Hari ni buat apa ya? Hari ni enjoy. Barang-barang ni saya rasa lah kita buat lagi lama ni
Harap dia dapat lah bang. Boleh dapat. Dah.